Irama Sendayan 2. Okey. Rumah nombor start nombor 1 sampai 729. Jalan Irama Sendayan 2. Okey, kita dah sampai sini, kita kena daftar dulu. Okay. Ni kontraktor yang berjaya ni. Nama apa? Company nama apa? Company nama apa? Asas? Oh, Traju Construction. Wet kitchen lah. Wet kitchen. Sing dry kitchen lah. Ini sinki. Okey, ada sinki. Sini ada sliding door. Tutup partition sliding door. Okey. Okey, Wardrobe. Tinggi berapa? 8 kaki. Batu atas kita tutup kan? Tak, kita bagi full height terus lah. Kita buat 8 kaki untuk bahagian hanging baju lah. Lepas tu atas tu kita letak storage untuk letak luggage ke bantal ke apa semua. Jangan tutup habis, nanti rugi lah. Kita simpan sedikit je. Poin dalam ni letak LED. Dia nak LED ke dalam? Tak, dia tak cakap. Saya nak satu sikit je. Sebab kalau letak sliding LED cantik. Sini dia nak cabinet juga. Tapi mungkin ada macam meja. Dia nak macam meja. Dressing lah, make up. Okey, faham. 2, 4, 6, 8 kaki. Pun sama ke abang letak? Kita buat full height. Manusia hanya berencana, Tuhan penentu segalanya. Doa dijaga, usaha dipelihara, cepat atau lambat rezeki akan tiba. Kita berjalan di hari yang sama, namun nasib tak pernah serupa. Ada yang tertawa, ada terluka, semua diuji dengan caranya. Manusia tak pernah tahu pasti di mana rezeki menanti. Kadang datang tanpa diduga, kadang terlambat menurut kita. Jangan resah bila hari berat, jangan iri melihat yang cepat. Tersenyumlah walau dunia berat, karena takdir punya waktu yang tepat. Beda hari, beda cerita, bahagia tumbuh karena doa. Beda hari, beda cerita, rezeki tak salah alamatnya. Manusia tak pernah tahu di mana rezekinya menunggu, namun rezeki selalu tahu jalan pulang kepada Dan ada satu wardrobe. So dekat sini dia nak lampu Dekat sini dia nak lampu LED lah. Dalam tu mungkin sliding lah. Okey, lepas tu dekat bahagian sini akan ada dressing satu. So wardrobe bahagian sini lah, master bedroom lah. Okey. So masuk tempat ni akan ada satu kabinet untuk storage lah. Sampai atas, sampai bumbung. Oh, ni tinggi oh. Dia punya tinggi 16 kaki. Dia punya tinggi. Okay, let's jom. So bawah kita dah ukur. So the next kita punya projek sebenarnya. Okay. Apapun yang mana nak buat rumah ataupun nak buat kabinet, buat dulu baru bayar, boleh Roger Boss Arcade. Apapun janji jual. Okay, lucu.